Kalau tadi Aiman kena reject, ini confirm tak kena reject. Woi, confident. Saya memilih Aisyah. Tolonglah reject ni. Okay, Aisyah dengar. Saya nak bagi pantun ni kat Aisyah. Pergi luar negara, negara China. Nengok pula kambing mengemek. Ramai orang nak tengok kita lawan Karina. Jom kita comeback. Malam tadi Aisyah ada bermimpi sesuatu tau. Uish, mimpi apa tu? Jadi Aisyah akan balas dengan pantun. Okey. Main air hingga berpanau. Sakit kaki perlu pergi. Cakap. I am sorry, maybe not now. Tapi nanti insya-Allah kembali lagi. Reject macam racing dia. Mimpi saya tu bel. Oh. Mimpi saya tu memberi jawapan kepada hari ini. Tak apa bang, kalau tak dapat adik, akak pun jadi ya. Jadi dia memilih Rina seterusnya. Tak apalah, nak buat macam mana? Ini saya yakin bang. Okey. Set ni. Pergi ke kedai Cik Wati. Gelojo. Ini gelojo kan? Okey, Rina dengar. Pergi ke kedai Cik Wati. Membeli pula baju kurta. Walaupun hati sudah ku beri, aku nak cakap yang ku sudah jatuh cinta. Macam risau, Mat. Buah betik, buah kedondong. Apaan tu? Maaf, Mal. Aku tak mau. Senggol dong. Juga. Malkodok. Engkau dengan Daus adalah dua-duanya new generation 2026 yang di-reject. Tapi yang paling kita tak sangka adalah Malkosyah. Adakah ini pengakhiran untuk Malkosyah? Kalau begitu jalan ceritanya, saya terima je bang. Adakah kita tidak nampak, kita tidak akan melihatkan perlawanan yang digembar-gemburkan pada tahun lepas lagi? Tetapi itu semua akan terjawab di partnership nanti. Jika tidak ada, maka terkuburlah Malkosyah di tahun 2025.